Amalan apa sebelum tidur? Kau sukamu. Kalau buat dah segala yang fardu, buat yang sunat. Kalau dah sambil nak tidur, apa yang munasabah dengan yang sunat? Takkan sedekah pula, dah nak tidur dah. Nah, kena bangun pula pergi cari orang nak sedekah. Munasabahnya apa? Kalau orang berbaring dah. Atau baru nak berbaring. Iaitu berzikir. Lepas berzikir, berdoa. Kenapa kita berdoa ke yang zikir dulu? Kerana nak ambil keberkatan zikir-zikir tadi. Nampak? Doa mana yang afdal? Zikir mana yang afdal? Banyak sangat. Sebutlah segala zikir itu baik belaka. Fazkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Sebutlah Allah berdiri boleh, duduk boleh, sambil nak tidur pun boleh. Nah, jadi kalau kita nak tahlil, kita nak tidur, kita amal gini. Aku setiap kali nak tidur, ambil tasbih, buh kepala gitu, la ilaha illallah 100 kali. Contoh, silakan. Habis dah 100 kali, berselawat dan berdoa. Nampak? Kalau kita nak pendekkan, kita baca penghulu istighfar. Nak letak kepala Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai habis. Dan sunat lagi, Nabi kata kalau boleh, kita baca 3 kul sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzu birabbin nas sampai habis. Habis 3 kul ni, tiup di tapak tangan. Tapi kena baca segala. Jangan 3 kul. Tak boleh gitu. Baca sampai habis, sapu di muka, tubuh, punggung, kaki, belakang pun semua, baru tidur. InsyaAllah, kalau ada nak sihir mana tu, nak khianat, tak kena. Nampak lagi?